Kesakitan ialah ketidakselesaan fizikal yang diakibatkan oleh penyakit atau kecederaan. Ia adalah satu keadaan yang tidak menyenangkan dan boleh mengganggu aktiviti harian. Kesakitan adalah satu tanda atau gejala yang dialami. Ia juga merupakan satu amaran untuk memaklumkan terdapat sesuatu yang tidak normal berlaku pada tubuh badan. Contohnya, apabila kita tersentuh cerik yang panas, rasa sakit yang bertindak sebagai amaran untuk menarik balik tangan supaya tidak melecur. Maka, rasa sakit adalah tanda yang penting dalam kehidupan seharian kita. Pesakit perlu mendapatkan rawatan sekiranya mengalami kesakitan yang berpanjangan agar pemeriksaan lanjut dapat dijalankan oleh doktor yang merawat. Pengambilan ubat tahan sakit yang tidak terkawal dan berpanjangan tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Terdapat sesetengah ubat tahan sakit yang boleh didapati di kedai farmasi tanpa memerlukan preskripsi setelah mendapat nasihat daripada ahli farmasi. Ia biasanya digunakan untuk merawat sakit ringan dan sederhana. Antara contoh ubat tahan sakit adalah paracetamol, mefenamic acid dan ibuprofen. Terdapat juga ubat tahan sakit yang memerlukan preskripsi doktor. Ia digunakan untuk rawatan sakit kronik. Contoh ubat tahan sakit jenis ini adalah tramadol. Jadi, tahukah anda bilakah masa pengambilan ubat yang betul? Ubat tahan sakit perlu diambil mengikut masa yang betul. Marilah kita fahami masa pengambilan ubat yang betul. Sekiranya ubat perlu diambil 1 kali sehari, ini bererti ubat perlu diambil setiap 24 jam pada waktu yang sama setiap hari. Sekiranya ubat perlu diambil 2 kali sehari, ini bermakna ubat tersebut perlu diambil setiap 12 jam. Contoh, pada 8 pagi dan 8 malam. Manakala bagi arahan pengambilan ubat 3 kali sehari, pesakit dicadangkan untuk mengambil ubat setiap 8 jam. Contoh, pada jam 6 pagi, 2 petang dan seterusnya jam 10 malam. Sekiranya arahan pada label ubat tahan sakit menunjukkan apabila perlu, ubat hanya perlu diambil ketika mengalami kesakitan atau apabila perlu sahaja. Jangan ambil ubat melebihi dos dan kekerapan yang ditetapkan oleh doktor. Ini kerana setiap ubat mempunyai dos maksimum pengambilan untuk sehari. Ambil tahu dos maksimum dan kegerapan ubat tahan sakit yang diambil daripada doktor dan ahli farmasi anda. Bilakah waktu yang betul untuk mengambil ubat tahan sakit? Ubat tahan sakit boleh diambil sebaik sahaja selepas makan untuk mengurangkan ketidakselesaan pada perut. Ambil ubat dengan air kosong. Berapa lama tempoh pengambilan ubat tahan sakit? Bagi sakit akut, contoh sakit gigi, luka, melecur, jatuh, terseliup, kebiasaannya ubat tahan sakit hanya diberikan untuk tempoh yang singkat. Bagi sakit kronik, contoh sakit berpunca daripada kanser, sakit sendi, sakit saraf, doktor akan memberikan dos ubat yang sesuai bergantung kepada tahap kesakitan. Kebiasaannya, ubat tahan sakit diberikan untuk tempoh lebih lama. Apakah kesan sampingan pengambilan ubat tahan sakit? Sekiranya anda mengambil ubat tahan sakit dalam tempoh yang lama dan tidak mengikut arahan doktor atau ahli farmasi, anda mungkin mengalami iritasi pada perut, tidak selesa, kembung dan ulcer, kerosakan pada buah pinggang, rasa loya, muntah, cirit-birit, pening dan kerosakan hati. Oleh itu, ambil ubat tahan sakit mengikut dos dan tempoh yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Sebagai langkah berjaga-jaga, maklumkan kepada doktor sebelum mengambil ubat tahan sakit sekiranya anda sedang menyusukan anak, hamil atau merancang untuk hamil, pernah menghidap ulcer perut, mempunyai alahan terhadap ubat tahan sakit, sedang mengambil ubat cair darah, menghidapi penyakit buah pinggang, hati atau jantung. Jom, saya kongsikan panduan mengurangkan kesan sampingan ubat tahan sakit. Pertama, ambil ubat tahan sakit pada dos dan masa yang betul. Ambil ubat tahan sakit selepas makan untuk mengurangkan ketidakselesaan pada perut. Ambil ubat tahan sakit mengikut tempoh yang diarahkan oleh doktor. Elakkan mengambil ubat tahan sakit secara berterusan tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi. Dalam keadaan tertentu,
pesakit digalakkan untuk menggunakan ubat tahan sakit dalam bentuk ubat sapu bagi mengurangkan kesan sampingan berbanding ubat tahan sakit yang perlu dimakan. Sesetengah ubat tahan sakit boleh menyebabkan interaksi atau bertindak balas dengan ubat-ubatan lain yang diambil. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat tahan sakit bersama-sama ubat-ubatan lain. Ubat tahan sakit sebenarnya adalah selamat digunakan dengan syarat diambil mengikut arahan dan dos yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi. Jadilah pengguna yang bijak, berhati-hati apabila menggunakan ubat tahan sakit. Dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi sebelum mengambil ubat-ubatan anda.